Azim Azman dah sampai, energi memuncak, konten mantap, hati tenang takkan penat. Buka video semua orang dah heboh, luangkan masa jangan lupa subscribe bawah. Azim punya style lain dari yang lain, nonton cerita dia confirm rasa lain. Video baru setiap minggu kita nanti, jangan lupa like biar tambah meriah hari. Azim Azman. Okay guys, so kalau itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum. Hey guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Azim Azman. So hari ni hari Senin, so aku nak tunjuk dish iftar kita pada hari ni. So kita akan compare dengan lah dish sampai hari Sabtu je biasa. Let's go. So hari ni apa bu? Telur sarang. Telur sarang? Mana sarang tu sambal Ni tom yum. Oh nampak sedap. Tom yum. Dan ini roti Thai resepi Red Aming. So ni iftar kita pada hari ni. Let's go. Okay guys, so more wife aku buat roti boy pula. Nampak sedap ni. Okay guys, so hari ni hari Selasa kita makan daging ayam belengas, tom yum dan juga apa ni nama? Puding caramel. Let's go. Hey guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Azim Azman. So hari ni hari Jumaat, so kita nak pergi bazar lagi buat kali kedua lah, okay? Untuk tahun ni bulan puasa kali kedua. So yeah, let's go. Okay, so kita datang bazar yang sama dekat section 7 Bangi. Okay, so hari ni kita nak repeat tepung pelita Paras Jaya ni. Dan kita nak repeat dekat kuih hari tu. So, lauk je tak beli, nasi sebab kita dah masak dekat rumah. So, hanya di bulan puasa. Okay, kita repeat juga caramel coffee, tapi kali ni kita beli yang plastik lah, RM6 je. Beza RM2 dengan cawan. So, okay guys, hari ni kita nak try satu benda yang kita tak try tu. Nak try tapi kita tak beli. Roti john RM6 guys. Paling murah setakat ni. Kita tengok hasil di sini. So, and kita nak repeat kopi sirih ni lah. Yang kita nak try dia punya peneram pula. Hari tu kita tak beli peneram dia. So kita try. Okay guys, so ni dia tepung pelita, roti john and peneram dengan kopi sirih, air kopi tadilah. So semua benda yang ada kat atas ni semua aku dah rasa. Which is tepung pelita Paras Jaya ni semua kita dah rasa memang sedap. Yang ini je, roti john RM6. The moment of truth kita nak tahu sama ada dia berbaloi ataupun sebenarnya scam. Betul ke ada ayam atau daging dalam ni? So kita ambil daging dulu kan. Kita tengok. Sebab kalau tengok dalam pembuatan dia tadi macam kita tak pernah tengok lagi. Okay guys, so the moment of truth kita nak try roti john. Okay, kalau tengok dari inti dia, dari segi inti dia macam tak nampak tau inti daging ayam. Sekejap aku tunjuk kau. Okay, kalau kau tengok nampak dia macam kosong macam telur je. Tapi mungkin kita husnuzon, mungkin dia dah balut dalam telur tu walaupun sikit. At least ada rasa ayam atau daging sikit pun aku dah bersyukur dah lah. Okay, so jom kita try. Sebab untuk zaman sekarang dia jual RM6 tu murah tau. Sebab tempat lain semua RM10 ke atas. So kita nak expect lebih pun tak boleh. So kita try lah. InsyaAllah mana kesentuhan dekat bantu mana sikit kat satu Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Okay guys, so ada accident sikit tadi dekat dapur. Sampai tak bagi kita teruskan. Tak nak? Okay. Tak nak jangan makan. Jangan main. Okay, rasa dia sedap. Aku tak dinafikan. Rasa dah roti john tu. Tapi a bit disappointed sebab tak rasa lauknya. Okay. So senang cerita, kalau kau nak rasa roti john telur, okay, this is it for you lah. Tapi untuk roti john telur RM6 tu a bit overpriced jugalah sebenarnya. Dia mungkin boleh turunkan lagi RM1, RM2 ke kan, RM4 ke, okey lah. Dan satu lagi, jangan deceive people lah dengan cakap ada pilihan ayam atau daging, sedangkan hakikatnya semua telur. Sebabnya memang sekarang ni aku ambil daging dan aku tak rasa apa-apa daging pun dalam ni. Even dalam orang kata mungkin lah, orang kata dia dalam balutan telur tapi tak ada juga. Okay. Tak ada guys. So I would say dia macam deceive people juga
it's better untuk dia letak tulis roti john. Kalau tak nak dekat roti john telur pun, kalau dia tulis roti john sahaja, tak ada pilihan ayam atau daging, dah letak RM5 atau RM4, dia lebih better lah. Ataupun nak letak juga RM6, tak apalah, itu terpulang kan. Tapi memang tak berbala lah. Tapi janganlah tulis roti john ayam atau daging, macam kau buat ada pilihan. Tapi hakikatnya just telur je dalam dia. Sumpah memang bila aku tengok pun memang telur je. Dia macam menipu pelanggan lah. Okey lah, aku tunjukkan kau dia punya daging yang aku jumpa setakat ni, yang lepas aku korek. Aisyah, okey, dah aku tunjuk kau. Okey guys, so setelah aku korek-korek, aku jumpalah ni, nampak ni. Nampak tak nampak? Dah kamera pun tak nak fokus sebab apa, kecil sangat. Ni daging yang aku jumpa. Dan daging ni pun kalau tengok gaya macam daging burger yang dicincang. Tapi ini yang aku jumpa setakat ni lepas aku korek. Ini je. So aku cakap, bapak kalau nak meniaga dengan jujur lah guys. Itulah aku boleh cakap jatuh lah. Sebab macam tak jujur lah kalau macam ni. Macam baik kau baik je kau jual mahal, tapi kau tak lauk. Daripada kau cakap ada lauk, tapi kau jual murah sikit, tapi hakikatnya tak ada lauk. Tak lah guys, malah cakap lah. Tapi apa pun masa aku beli tadi, memang aku dah expect lah sebenarnya benda ni. Tapi tak apalah, sebab RM6 je kan, so tak rasa rugi sangat lah. Still rasa sedap sebenarnya roti john ni. Cuma dia macam tak tahu nak cakap, macam deceiving sikit lah. Sebab cakap daging, tapi dagingnya coet disappointed sikit lah. Tapi tak apa macam mana, dah beli pun. Tapi bila dia buat macam tu, orang dah pernah try, orang takkan try lagi lah. Itulah. Ini first benda yang aku kecewa, yang aku beli dekat Pasar Malam Bazar untuk tahun ni. Sebab hari tu aku pergi, masa first aku pergi tu, aku sangat-sangat happy sebab semua makanan sedap dan semua makanan berbaloi. Tapi kali ni ada satu ni, tak apalah, pengalaman. So better kita beli yang mahal sikit tapi berbaloi sebenarnya. Ya tak apalah, aku nak makan benda lain tu. Kita tengoklah solusi buat apa. Okay guys, so sirih kita dah try. Yang ni aku lupa, hari tu kita tak beli, kita tak try lagi. So kita try ni, peneram dia nampak menyelerakan. Dan rasanya ni yang Sungai Ramah Dalam punya ni, kita nak biasa makan lah ni, memang sedap pun. So jom kita try. Okay, so kalau tengok kuih keria ni, sorry aku salah panggil dia, peneram. Selalu tukar nama dia. Yang peneram tu yang macam kecil sikit kan, donat kecil kan. Ini kuih keria. Kalau tengok dari segi texture and size, aku boleh kata boleh lawan lah kuih keria antarabangsa kat Melaka yang famous tu. So kita try. And ini Sungai Ramah Dalam punya. Kalau betul yang tu memang sedap lah, yang tu memang betul sedap pun. So try. Sedap. Sedap kan? Tengok inti dalam dia banyak gila kan. Aku suka sebab macam mana, walaupun inti dia banyak, tapi dia still dapat buat texture yang macam airy tu kan. Nampak macam ada ruang-ruang, still ada rongga-rongga. So buatkan bila kita makan tu dia tak rasa padat sangat, which is nice lah. And dia punya sautan gula pun boleh kata well balanced lah dengan dia punya portion inti kat dalam tu. So dia tak overpower each other. Maksudnya kalau dia punya gula ni, kalau dia manis sangat, nanti tak rasa tau dalam dia tu, rasa manis je kan. Tapi dia punya inti dia punya kuantiti inti dia tu sesuai dengan rasa manis gula dia. So ya, sedap. Well balanced lah. Sedap kan. Boleh lawan lah kuih keria. Serius boleh lawan kuih keria Melaka. Sebab last time aku pergi, aku order kuih keria antarabangsa tu, tak sesedap yang masa first time aku rasa dulu. Masa first time rasa tu memang sedap gila. Masa the last time aku pergi Melaka, which is cuti sekolah itu, dia dah kurang sikit. Dia mungkin sebab dia dah besarkan sikit dia punya portion tu. Kebesaran kuih keria tu dia besarkan. So dia dah lari dah dia punya, orang kata, balance antara inti, portion inti dengan rasa manis gula, salutan gula tu. So dia akan ada rasa kurang sikit lah bila dia tak well balance kan. So yang ni just nice lah, I would say just nice. Okay guys, so sekarang ni Jumaat malam, so kita nak pergi More
berdekatan dengan surau Bangi ni. Okay, so yeah, let's go. So kedainya itu Darsh Coffee. Tak nampak sangat lah. Lagi lah. Tu Darsh Coffee. Betul-betul sebab surau kat sini. Kat saja satu. Pasar Bangi kat belakang. So yeah, let's go. Okay guys, so set kaya toast and ice latte aku dah sampai. And also aku punya wifi sama juga lah. Kita ambil set sama. So set ni RM9 je. Kalau ambil air yang panas RM8. So memang worth it lah pada aku. Untuk more kan. Okay guys, lepas tu kita singgah kejap kedai ni. Kedai yang sebelum ni kita makan nasi goreng chicken chop ni. So kita beli chicken chop. Nasi goreng chicken chop. Okay guys, so ni dia nasi goreng chicken chop dia RM9.9. Memang worth it gila. Jadi chop dia besar, nasi dia banyak. Tengah nasi ni kita boleh bagi 2 tau. Banyak ni. Banyak nasi dia. Memang padu lah. Okay guys, so hari ni kita pergi lambat sikit. Hari ni yang Sabtu tapi sekarang dah pukul 7 lebih. So kita nak gerak ke rumah mak aku tapi kita nak bawa ni lah makan sikit kan. Tapi dah lambat ni. Tak apa. So kita sempat order ni je. Tijuan daripada Kuah Cafe. So kita ambil lah ni. So tu bagi kat pokok. Oh yo. Becik. Oh yo. Uish. Yeah, pusing. Tangan pusing. Tangan pusing. Pusing. Okay guys, and kita nak more lagi sekali dekat Kopi Saigon malam ni. So yeah, let's go. Okay guys, so hari tu kita orang datang, dia tak ada bagi bubur ni. Bubur Macam bubur lah. Tapi ni hari ni dia bagi free ni. Bagus lah, kira bagus lah. Okay guys, so kita order croissant apa? Butter egg mayo. Apa nama? Mayo jumbo. Croissant egg mayo. So aku lupa nak ambil video tadi masa kejadian dia elok lagi. Tapi rasa dia memang sedap gila lah. Dia punya scrambled egg tu rasa dia memang just nice. Memang well balanced. Okay. Season well, sangat season well. Sedap, tak sekosong. And dia punya croissant pun memang well seasoned kat dengan butter lah. And kopi macam biasa kita ambil Kopi Saigon lah. Okay, so yeah. Sedap buat. Madu kan. Okay guys, so hari ni hari Ahad. So, kita nak pergi ke bazar sebenarnya ni. Tapi daripada pagi sampai sekarang pukul 5 hujan je guys. So tantas semalam lah jatuh koda kan. Tak tahu kan baru malam. Tapi itulah sampai sekarang still duduk. So tak tahu. Tak tahu macam mana, tengoklah. Okay guys, so cancel plan pergi bazar. So aku pergi beli kat kedai je tadi. Kedai yang sama aku makan nasi goreng chicken chop RM10 tu. Aku beli kat kedai situ sebab aku nampak ada jual-jual. Sebab kalau nak pergi beli dekat Pulau Keting ataupun Belauk ramai orang. So aku beli lauk kat situ je. So kita akan makan kat rumah lah. Nak rekod tadi pun tak sempat sebab hujan dan semua kan. So ya, tengoklah ada apa. Let's go. Okay, kita sempat beli Zeus juga tadi. So at least okay lah hari ni. Ada air, ada kuih, ada lauk. Let's go. Okay guys, so ini aku beli tadi. So daging goreng kicap, ayam Korea, murtabak kuih aku beli popiah sirih and kuih hijau tu. And Zeus lah. Itu je lah. Hari ni simple-simple je. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk vlog kali ni. So vlog minggu depan kita akan masuk vlog raya. So insyaAllah aku akan masukkan daripada perjalanan balik kampung. Lepas tu kita sambut raya selama seminggu tu macam mana. And that's it lah. So kita nantikan vlog raya next week. Let's go. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum.